Sumber laporan kelayakan mengesahkan hakim berada di barisan ketiga bersama Brian Uriarte dan Cormac Buchanan. Kedudukan hadapan ialah Scott Ogden, Adrian Cruces, Valentin Perrone, David Almanza, Alvaro Carpe, Adrian Fernandez, Brian Uriarte, Cormac Buchanan, Hakim Danish. Yang paling penting bagi kita, hakim berjaya bangkit daripada P16 dalam praktis dan terpaksa melalui Q1, tetapi akhirnya memperoleh 9 perpuluhan. Itu satu peningkatan yang sangat ketara. Hakim Danish bangkit di Silverstone dari Q1 ke AROW3. Bolehkah Wira Malaysia buru podium? Bayangkan, semalam nama Hakim Danish tidak berada di kelompok hadapan. P16 dalam praktis, persoalan mula timbul. Adakah prestasi hakim mula merosot? Adakah Silverstone akan menjadi satu lagi perlumbaan yang sukar untuk Wira Muda Malaysia? Tetapi hari ini, hakim memberikan jawapan yang sangat jelas. Jangan pernah terlalu cepat mengira seorang pelumba keluar daripada persaingan, kerana apabila tekanan meningkat, Hakim Danish bangkit. Dari P16, menu Joe Row 3. Silverstone bukan litar yang mudah. Litar ini pantas, panjang dan memerlukan keyakinan yang tinggi. Dan selepas keputusan praktis yang kurang memberangsangkan, hakim terpaksa melalui Q1. Di sinilah mentaliti seorang pelumba benar-benar diuji. Satu kesilapan kecil boleh menyebabkan anda kehilangan beberapa kedudukan, tetapi hakim berjaya melepasi cabaran itu. Dan apabila memasuki Q2, hakim bukan sekadar datang untuk melengkapkan sesi. Dia datang untuk memburu kedudukan yang lebih baik. Akhirnya, Hakim Danish mencatat P9. Bermakna Wira Malaysia ini akan memulakan perlumbaan dari barisan ketiga, row 3. Daripada P16 dalam praktis kepada kelompok 10 terbaik dalam kelayakan. Itulah yang kita mahu lihat daripada seorang pelumba yang sedang membina namanya di pentas dunia. Dari apa yang kita lihat, semua deretan pelumba semua dari Eropah, cuma Hakim Danish seorang dari Asia. Apapun keputusan esok di sini, sudah menjadi kebanggaan untuk bintang yang kami turuti jejaknya. Bukan sekadar kedudukan. Pada pandangan channel ini, keputusan P9 sebenarnya mempunyai nilai yang lebih besar daripada sekadar nombor. Hakim menunjukkan bahawa dia mampu memihak kepadanya. Dia berjaya melakukannya. Pelumba yang mempunyai mentaliti untuk bersaing di peringkat tertinggi. Tadakah hakim boleh buru podium? Sekarang kita masuk kepada persoalan paling penting. Bolehkah Hakim Danish naik podium di Silverstone? Jawapan channel ini, ya, peluang itu masih terbuka. Tetapi kita perlu realistik. Hakim bermula P9, dia bukan bermula dari barisan pertama, jadi tugasnya bukan mudah. Namun, Moto3 mempunyai satu ciri yang menjadikan perlumbaan ini sangat menarik. Jarak antara pelumba sangat rapat. Di Silverstone pula, beberapa kedudukan dalam satu perlumbaan. Dan paling penting, podium bukan sesuatu yang mustahil. Ramalan daripada channel ini. Kalau ditanya secara jujur, saya tidak mahu mengatakan hakim pasti akan podium, tetapi berdasarkan kebangkitan daripada praktis kepada kelayakan, saya melihat hakim mempunyai peluang untuk membuat perlumbaan yang sangat menarik. Ramalan channel. Sasaran pertama, top 5. Sasaran realistik, top 6. Sasaran impian, podium. Dan kalau keadaan perlumbaan berubah dengan cepat, jangan terkejut kalau nama Hakim Danish muncul dalam perebutan podium pada lap terakhir, kerana dalam Moto3, segala-galanya boleh berubah dalam beberapa selekoh terakhir. Untuk Malaysia, kita mungkin hanya melihat seorang pelumba di atas sebuah motosikal, tapi di belakangnya, tegurnya ada sebuah negara yang sedang mengikuti setiap pergerakannya. Jalur gemilang, nama Malaysia, dan seorang anak muda yang sedang belajar untuk bersaing dengan pelumba-pelumba terbaik dunia. Hakim Danish belum sampai ke penghujung perjalanannya. Sebenarnya, perjalanannya baru bermula. Sebagai penutup, boleh kita katakan, daripada P16 dalam praktis,
terpaksa melalui Q1 dan akhirnya muncul di P9 untuk row 3. Itu bukan kisah tentang seorang pelumba yang jatuh. Itu kisah tentang seorang pelumba yang bangkit. Sekarang tinggal satu persoalan. Bolehkah Hakim Danish menukar row 3 menjadi podium Silverstone? Kita tunggu perlumbaan. Dan kepada Hakim, Malaysia berada di belakangmu. Teruskan melawan, teruskan percaya dan teruskan mengejar kemenangan. This is Driven by Passion Motorsport. Driven by passion, racing for glory, and always flying the Malaysian flag. Ayo Hakim Danish. Kami rakyat Malaysia sentiasa berdoa keselamatan dan kejayaan. Malaysia boleh